loss. Dan saya ingat itu juga adalah naratif Ceplos, dan itu juga naratif yang saya tengok sedikit sebanyak ada daripada pimpinan PKR. Kenyataan Nurul Izzah ialah ini sebenarnya tidak ada kena Rafizi ni dah macam Ali Nujum dah. Dia cerita lah, Rafizi ni dah pernah warning Anwar Ibrahim jangan terlalu percaya dengan orang-orang keliling dia, terutama sekali Farhash. Dia kata Farhash ni yang bawa orang seperti Yusof Rota. Kecoh hari ni bila YB Pulai bawa usul untuk gantung Kota Baru 6 bulan. Terang-terang Taqiyuddin tu tuduh penguat kuasa ni. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggemparkan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Tu dah ni nak masuk tahun baru dah. Tu pemilihan PKR tu bulan 5 hari tu baru nak buka cerita hari ni. Kononnya calon yang lawan Nurul Izzah ni SPRM serbu rumah dia orang ni. Aku nak tanyalah apa tujuan YB Rafizi ni cerita benda-benda macam ni. Apa tujuan dia? Nak bagi tahu konon katanya SPRM sekarang ni tak ada integriti. Kerajaan hari ni tak ada integriti ke? Sampai SPRM pun diperguna oleh pimpinan-pimpinan yang tertentu. Walaupun seronok lah main isu ni kan, balun kerajaan. Konon kerajaan hari ni tak ada integriti. Tengok ni Rafizi dah dedah kan. Ni SPRM jadi kuda orang politik, ikut telunjuk orang politik. Siapa ada yang cerita? Ni ada beberapa pimpinan daripada parti sendiri ni yang duk bagi peluru dekat geng-geng walaun ni untuk burukkan kerajaan, untuk nampak seolah-olah kerajaan hari ni tidak ada integriti. Kau bayangkanlah setiap kali podcast kan, ni duk hentam kerajaan ni, cukup-cukup hentam parti, begitu juga dengan pengikut-pengikut dia duk hentam juga parti. Lepas tu duk kutuk PH ni, konon kalah dapat satu kerusi dekat Sabah. Kita dulu waktu Rafizi jadi pengarah pilihan raya kan, dekat Sungai Bakap berkempen. Ini tak ada jadi pecah belah macam ni. Saifuddin pun turun berkempen, Nurul Izzah pun turun berkempen. Padahal waktu tu siapa dia pengarah pilihan raya? Rafizi kan. Tak ada bergaduh pun, bersatu. Kemudian kalah dekat Sungai Bakap, tak ada pun tunjuk jari, salahkan mana-mana pihak, tak ada. Ni bila lepas pemilihan, dah kalah pemilihan, bila ada PRN dekat Sabah ni jangan kata nak tolong kempen. Bukan nak tolong kempen ni, waktu tengah kempen pun orang lain sibuk duk kempen, dia sibuk duk balun kerajaan, balun parti sendiri. Bila dah kalah tunding jari pula kan, siap kutuk lagi, siap sindir lagi, tak layak jadi panglima perang. Aku malah nak cakap lebih-lebih. Sekejap lagi bila kita bersuara, mulalah kata kita ni tak move on pemilihan lah. Lagi satu pula ni bagi peluru, ni Harun bagi peluru dekat PN. Pasal apa nak tembak pimpinan parti sendiri. Kalau Rafizi tak apa, Rafizi dengan pengikut dia kan, bantai kerajaan ni, bantai parti hari-hari, tak apa, tak ada masalah. Tak apa. Kalau aku, hang balun. Kalau dia tak apa, ini kritik. Ni kritik. Kritik tak ada masalah, takkan kritik pun tak boleh. Apalah parti hari ni sampai Rafizi nak kritik pun tak boleh. Bila walaun jadikan modal atas ucapan-ucapan Rafizi ni, pengikut-pengikut dia kata apa? Tak apalah, baguslah ni nak pulihkan parti ni, nak pulihkan parti. Pulihkan parti apa? Ni siap cucuk, siap guna ni lagi nak tebuk kapal tu, bagi kapal tu tenggelam lagi ada, nampak? loss. Dan saya ingat itu juga adalah naratif Ceplos, dan itu juga naratif yang saya tengok sedikit sebanyak ada daripada pimpinan PKR. Kenyataan Nurul Izzah ialah ini sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan PKR atau PH atau apa. Ini ialah rakyat Sabah menolak 100% Parti Melayu, termasuklah pengundi-pengundi Cina yang menolak DAP ni. Ini bukan soal DAP PH, ini soal Parti Melayu. Ceplos. Rasanya sebelum tidur pun Ceplos. Ni, bila masa Nurul Izzah keluar kenyataan yang rakyat Sabah tolak Parti Malaya. Ini aku tak pernah dengar lah kan.
Tapi kalau di dalam media sosial antara kami, mungkin ada kot. Tapi, kalau yang bekas Menteri Ekonomi turun bantu untuk kempen ni pun, belum tentu lagi boleh menang. Kan? Jangan duk perasan lah. Saya nak bagi satu contoh ni yang berkaitan dengan PKR. Okey. Dan tak pernah disebut sebelum inilah kan. Masa pemilihan PKR yang lepas bulan Mei semua tu kan, sebenarnya ada ramai calon-calon PKR yang ditahan oleh SPRM. Selalunya yang melawan calon Nurul Izzah lah. Okey. Kan. Tapi kita tak pernah sebut lah. Sekarang saya dah tak peduli lah, saya sebut je lah kan. Aku salah dengar ke? Ramai calon-calon PKR ditahan SPRM semasa pemilihan PKR bulan 5 yang lepas lah, bulan Mei. Jadi aku nak tanya kepada yang bekas Menteri Ekonomi Rafizi, tolong bagi tahu nama calon-calon yang ditahan SPRM tu. Dengar kata Rafizi kata ramai. Uish, menarik. Lah ni rakyat Malaysia nak tahu siapa yang ditahan kalau betul. Ini aku nak cabar yang bekas Menteri Ekonomi Rafizi. Kecoh hari ni bila YB Pulai bawa usul untuk gantung Kota Baru 6 bulan. Terang-terang Taqiyuddin tu tuduh penguat kuasa ni konon-konon serang Masjid Rusila lah. Lepas tu nak lakukan sesuatu dekat Presiden PAS lah. Macam-macam lagi tuduhan lah. Masuk masjid pakai kasut lah. Bila tindakan nak diambil di Parlimen, royan-royan pula lebay-lebay PAS ni sokong pemfitnah. Kalau ikut kemahuan rakyat, bukan hanya 6 bulan je kami nak Taki ni digantung. Kami nak digantung sampai habis penggal Parlimen ni. Lepas tu allow si Taqiyuddin ni sebagai ahli Parlimen pun tak payah bagi dekat dia. Buat habis duit rakyat je bayar gaji ahli Parlimen yang bebal macam tu. Patutnya datang Parlimen suarakan isu rakyat. Ini puak-puak lebay PAS menghabiskan duit rakyat bayar gaji. Datang Parlimen merapu-rapu, buat tuduhan, buat fitnah. Ada satu posting dekat muka buku yang tengah duk berlegar sekarang ni. Posting dari page The Coverage Media. Dia tulis panjang berjela lah, panjang lebar. Dia cerita benda-benda yang dah berlaku hari ni, yang Rafizi pernah warning, pesan pada Anwar Ibrahim, tapi Anwar Ibrahim tak dengar dulu. Benda tu dah berlaku sekarang. Dia ceritalah Rafizi dah predik benda ni. Macam-macam Rafizi dah cerita pada Anwar yang tak nak dengar, Anwar yang tak nak percaya cakap dia. Hari ni benda tu berlaku pada muka Anwar Ibrahim. Rafizi dah pesan lama. Macam-macam dia tulis. Benda-benda yang kita pun rasa macam hebat sungguh lah Rafizi ni. Dia macam ahli nujum dah. Dia ceritalah Rafizi ni dah pernah warning Anwar Ibrahim jangan terlalu percaya dengan orang-orang keliling dia, terutama sekali Farhash. Dia kata Farhash ni yang bawa orang seperti Yusof Rota. Yusof Rota lah yang menjahanam dengan reputasi Anwar Ibrahim sampai hari ni. Pertama sekali mudah kes Yusof Rota dengan Anwar Ibrahim ini tak ada kaitan dengan Farhash pun. Semua orang tahu orang-orang belakang Yusof Rota ini semua baruah-baruah Mahadis, geng-geng Atuk Saka ya. Memang dia orang ini gerakan nak merosakkan nama Anwar Ibrahim disusun sekian lama. Itu kita tahu, tak ada kaitan pun dengan Farhash ke, tak ada kena-mengena pun. Kononnya kalau Anwar Ibrahim dengar cakap Rafizi ni mengenai Farhash ini, ya, benda ni takkan berlaku. Tak ada, itu semua dia. Lepas tu dia tulis pasal reputasi Azam Baki dengan isu-isu yang terkait dengan SPRM, isu Ahmad Tahriruddin, JAC, latihan hakim apa semua. Kononnya Rafizi dah pesan lama, dah warning Anwar Ibrahim lama dah. Anwar Ibrahim yang tak dengar dia. Ya, isu latihan hakim ni, kalau kita ingat balik, Rafizi lah orang yang mengesyorkan supaya Perdana Menteri dihadapkan ke siasatan RCI. Tak cukup RCI, dia kata nak buat petition, nak kumpul ni sokongan tanda tangan ahli-ahli Parlimen. Tapi dua-dua tu tak berjaya, pun tak ada orang layan dia. Siapa yang nak layan Rafizi ni? Hari-hari duk jual cerita, hasut orang ramai, kata Anwar ni akan lantik orang ni, Anwar ni akan lantik orang tu, sekian-sekian punya cerita, bla macam-macam, bla-bla-bla punya cerita huru-hara ni. Last kali kau tengok Anwar Ibrahim buktikan
kepada orang ramai, lantikan ketua hakim negara ini berjalan elok, tak ada apa-apa isu, tak ada masalah, elok je. Diam dia, tak main dah isu tu, settle. Tak berjaya dia pakai isu lantikan hakim ini, dia pergi pula dia pakai pula SPRM, macam-macam isu, macam-macam hal dituduh Anwar Ibrahim ini. Anwar Ibrahim salah guna kuasa, arah SPRM siasat orang-orang dia ketika pemilihan parti lah. Dia nak tuduh Anwar salah guna kuasa, tapi dia pergi cerita, dia call Anwar Ibrahim, suruh Anwar minta SPRM yang kacau orang dia. Ni sama je benda, ni kerja gila. Lepas itu dia tulis lagi, katanya Rafizi dah pesan lama dah, warning lama dah Anwar Ibrahim ni mengenai kemerosotan sokongan bukan Melayu, kaum India dan kaum Cina ini pada Pakatan Harapan, terutama PKR dan DAP. Kononnya prestasi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri punca kepada PH makin hilang sokongan bukan Melayu. Buktinya berlaku di PRN Sabah. Dia kata semua benda ni Rafizi dah warning pada Anwar lama dah, Anwar yang tak dengar dia. Kalau macam tu, keadilan PKR kalah Sungai Bakap tu, kalah teruk Sungai Bakap tahun lepas ni, kita boleh kata Rafizi punya punca lah, kerana waktu tu kita tahu orang Cina tak keluar mengundi, boykot. Rafizi waktu tu panglima perang, pengarah pilihan raya PRK Sungai Bakap, dia yang lead campaign. Maksudnya orang Cina tolak Pakatan Harapan waktu itu, zaman Rafizi jadi timbalan presiden lagi. Sokongan orang bukan Melayu, orang Cina, India ini merosot di era Rafizi lagi. Rafizi yang menjadi orang nombor 2 dalam parti, dia yang pengarah pilihan raya, dia yang lead strategi apa semua benda, dia yang kepala. Waktu tu lagi kita dah hilang sokongan bukan Melayu ni. Bukannya kita hilang ketika Izzah naik ke apa. Kalau macam tu, okey, kita salahkan Rafizi lah, tapi benda tu tak berlaku ketika kita kalah PRK Sungai Bakap. Itu tak ada seorang pun pimpinan parti yang pergi salahkan Rafizi, tak ada. Semua sama-sama tanggungjawab, ambil tanggungjawab. Tiba-tiba dalam podcast baru-baru ni dia duk petikai Anwar Ibrahim ni tak patut turun kempen PRN Sabah, biar timbalan saja yang turun. Anwar turun buat apa, merosakkan nama dia. Kalau Anwar tak turun, lain pula ceritanya. Kalau Anwar turun, let's say lah Anwar tak turun PRN Sabah ini, Rafizi akan kata Anwar ini penakut, jadi Perdana Menteri pun tak berani, sedangkan dia ni presiden, pengerusi Pakatan Harapan, kepala, ketua sekretariat kerajaan perpaduan. Kenapa tak turun? Sepatutnya turun lah. Ini dah tak ada semangat setia kawan. Anwar ini pengecut, Anwar itu, Anwar ini, Anwar hanya fikir pasal dia duduk Putrajaya je, tak pergi turun Sabah bantu kawan-kawan. Lain pula ceritanya. Kalau Anwar dah turun, ceritanya begini. Kalau Anwar tak turun, ceritanya begitu. Serba-serbi tak kena lah senang cerita hari ni. Semua benda tak kena dah hari ni. Jadi banyak benda yang page tu, the coverage media tu, dia tulis macam-macam. Aku kira tadi 18 poin. Dia kata benda yang dah berlaku hari ni, Rafizi dah pernah warning Anwar dulu, tapi Anwar tak dengar. Kau pergi baca sendiri. Dan aku yakin yang tulis tu pun bukan orang kita tu. Itu bukan orang kerajaan pun, bukan penyokong kerajaan. Itu tak mana datang punya orang, dia tulis benda tu, disebarkan secara meluas. Aku pun tak tahu. Hello, hi guys. Berita yang tidak mengejutkan. Sabah Bersatu Division push for Muhyiddin to step down. Tak silap aku lah, dekat Sabah ni ada 24 bahagian bersatu dan 20 daripadanya mendesak Muhyiddin supaya letak jawatan sebagai Presiden Bersatu. Kenapa aku kata benda ni tak berapa mengejutkan? Sebab sebelum ni pun dah ada gerakan-gerakan, termasuklah gerakan daripada ahli Parlimen Bersatu hantar surat dekat Muhyiddin Yassin. Dan aku difahamkan penolakan ini ataupun desakan ini dibuat kerana Perikatan Nasional gagal mendapatkan kerusi dekat Sabah. Sebelum ni Perikatan Nasional ni ada sekitar 17 kerusi di Sabah dan hari ini tinggal 1 kerusi sahaja. 41 bertanding tetapi 36 kerusi hilang deposit. Sebab itulah hari ini kalau korang tengok lebay PAS ke ataupun walaun duk attack BN, duk attack PH, kononnya BN dengan PH ni ruyup dekat Sabah. Sedangkan ia hanyalah satu usaha nak tutup kegagalan mereka yang sangat teruk. Sebab apa? Sebab kalau nak banding undi yang diperolehi oleh BN, PH dan Bebas, PN lah duduk paling bawah sekali. Yang aku tak faham kat sini, bukan ke gembira ke bila PAS dapat 1 kerusi dekat Sabah kan? Itu kata anak sulung dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba 20 bahagian bersatu desak Muhyiddin letak jawatan ni? PN kata benda ni satu kegembiraan, katanya satu kejayaan besar.
Tiba-tiba 20 pula desak letak jawatan. Dan kalau nak bertindak adil kepada Muhyiddin kan, takkanlah nak salahkan Muhyiddin saja. Haji Hadi pun turun berkempen dekat Sabah hari itu. Takkanlah Muhyiddin je salah, Haji Hadi tak salah ke? Ataupun ini hanyalah satu alasan yang dicipta oleh kelompok-kelompok dalam Bersatu untuk menolak Muhyiddin Yassin. Memandangkan sebelum ni pun dah ada gerakan untuk menolak Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu. Mungkin ini hanyalah satu langkah susulan menggunakan kekalahan teruk Perikatan Nasional untuk menghumban Muhyiddin Yassin dan mendesak Muhyiddin Yassin supaya letak jawatan. Seperti kita sudah maklum lah, sentimen undi parti lokal dekat Sabah ni adalah salah satu sebab yang terbesar kenapa orang Sabah memilih parti lokal. Kalau 100% nak letak atas kepala Muhyiddin Yassin, macam kesian juga dekat Muhyiddin Yassin ni. Tapi inilah mereka bersama pun bukan di atas dasar nak membina kesatuan untuk rakyat, tetapi untuk kuasa. Dan akhirnya hari ini, inilah yang Muhyiddin akan tempuh. Lalang aku nak share sedikit berita baik daripada Bang Mat untuk rakyat Malaysia, terutamanya anak muda. Yang mana Bang Mat kata bagi merancakkan lagi pembangunan sektor agro serta membuka ruang rezeki baru kepada generasi muda, Kementerian telah memperkenalkan Grant Agropreneur Next Gen. Grant ini diwujudkan khusus untuk belia usahawan muda dan mereka yang baru ingin menceburi bidang pertanian, peternakan serta aquakultur. Salah satu projek yang sangat digalakkan di bawah skim ini ialah penanaman nenas, terutamanya varieti SG1 yang kini semakin mendapat permintaan tinggi dan menawarkan potensi pulangan yang menarik kepada pengusaha. Jadi kepada anak muda, jangan lepaskan peluang ini, terutamanya yang ada basic di dalam pertanian dan sebagainya. Kerajaan melalui KPKM dah sediakan grant kepada kalian semua. Jangan lepaskan peluang, sahut cabaran daripada kerajaan untuk lahir sebagai pengusaha tanaman yang berjaya di Malaysia. Assalamualaikum. Ciao. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.